Aduh. Sabar sebajak. Bagi dia dekat sikit. Jatuh. Apa? Okey. Apa hal tu? Motor ni tak boleh naik. Saya tak tahu. Itu tak motor tu. Ada kuling ada di pantai yang dalam apa? Okey. Okey, kumul. Nanti nak mandi. Halo, Kak. Angkat kaki langsung kau tengok. Langsung. Terus. Ya, rider nombor 2. Rider nombor 3. Rider nombor 4. Mana rider nombor 5. Baik, rider nombor 5. Dan. Bugis. Lalu tepi je. Tak ada risiko nak tenggelam. Tinggallah benda apa buat. Masih dah baju putih. Okey, jalan dulu. Kau marah ke, Arif? Okey, Arif, kalau hang macam tu ni. Tak boleh, kau kena turun daripada motor. Kena gunakan tenaga hang banyak sikit. Tu dia. Kau kena turun daripada motor. Kau turun daripada motor. Tak. Slipper dua-dua nak putus. Bawa je lah, boleh sambung gila. Rip, slipper tu kau sepit dekat motor tu. Tarik apa tu? Tak belo je. Kau. Air dah ada. Mereka abang tak air tadi? Tak ada. Tak ada air sini. Hah? Air. Okey. Bang, air. Kau nak apa, Rip? Cuba cakap. Masya-Allah. Ini air terjun Kuak Hitam. Ada masanya. Ada masa sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Setelah 1 jam adventure naik motor lalu lembah-lembah, jalan kaki 1 jam, kami sudah sampai ke air terjun Suak Sugi. Woo!
Ni cara bawa motor lautan. Bayangkan nurse apa ni, cikgu-cikgu yang mengajar kat kota dalam. Ayah belakang dengan tu. Dah bebas kamcuang. Bukan sekadar misi dengan tujuan. Tujuan tugas barang tujuan datang dengan cabaran. POV. Ni cara bawa motor lautan. Bayangkan nurse apa ni, cikgu-cikgu yang mengajar kat kota dalam. Ayah belakang dengan tu. POV. Ni cara bawa motor lautan. Bayangkan nurse apa ni, cikgu-cikgu yang mengajar kat kota-kota mendalam. Ayah ke belakang dengan tu. Dah bebas kamcuang. Bukan sekadar misi dengan tujuan. Tujuan tugas barang tujuan datang dengan cabaran.